Oi korang, jom nyanyi sekali. A, B, C, D, G, S, T. Kepala bapa. Hari ini kerajaan melalui PMS telah pun mengumumkan untuk mengkaji sistem pencukaian yang sedia ada dan tak menolak kemungkinan untuk memperkenalkan sistem pencukaian yang baru yang menggabungkan antara SST dan juga JST. Pemacam pejuang reformis. Menyesal tak guling-guling dulu? Itulah kerajaan hari ni masih jadi pembangkang dulu, bukan main lagi. Bantah cukai JST ni, kononnya cukai JST ni zalim pada rakyat. Tetapi hari ni PMS sendiri mengakui bahawasanya cukai JST ni lebih telus berbanding dengan SST. Sembang bukan main lagi, tarik potensi pelaburan daripada luar negara berbilion-bilion. Hujung-hujung rakyat juga yang kena perah. Ni Ceplos, kau jangan cakap cukai ni tak membebankan rakyat pula. Belum mana-mana sejarah lagi rakyat tak terbeban dengan membayar cukai ni. Bila mana cukai diperkenalkan, cukai yang baru diperkenalkan ataupun cukai yang sedia ada dinaikkan, automatik kos hari hidup akan meningkat dan juga harga barangan akan turut meningkat. Ditambah pula kali ini SST dan juga GST digabungkan sekali. Korang boleh bayangkanlah depan dia balon, kot belakang pun dia balon. Yang kenanya kita. Jadi persoalan saya sekarang ni, berapa ratus juta pula dana awam akan dihabiskan untuk membangunkan sistem pencukaian yang baru ni, dan berapa persen pula cukai kali ni? Ceplos, kau tolong jawab. Kau jangan diam lah, aku sepak muka kau sekarang.